Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini 26 Mac 2025, SK Danau Perdana telah mengadakan iftar jama'i bagi tahun 2025. Mari sama-sama kita melihat persiapan yang akan berlangsung pada hari ini. Saban waktu bangkit jiwaku, kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasihmu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Nama saya sekarang ini adalah Umar Zaini selaku JPK Pentadbiran dan Co-Curriculum SK Danau Perdana. Apakah pandangan puan tentang majlis iftar jama'i yang sedang berlangsung pada malam ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Pada pandangan cikgu, majlis iftar Ramadan tahun 2025 SK Danau Perdana begitu meriah sekali. Sambutan daripada murid-murid dan ibu bapa sangat memerasakan kehadiran sangat meriah dan ramai. Juadah-juadah yang disediakan pun semuanya sedap-sedap melata, dan harapan cikgu semoga majlis ini akan diteruskan lagi pada tahun hadapan. Terima kasih. Cikgu ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Okey, pada pandangan saya pada kali ini sangat meriah di majlis iftar dan juga yang betul fokus dalam menjayakan dan sambutan yang diberikan oleh semua warga SK Danau Perdana agak membanggakan kami. Itu sepanjang hidupku, oh Ramadan. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ku mohon usah pergi. Assalamualaikum Puan Syima. Apakah perasaan Puan Syima tentang program iftar jama'i pada tahun ini? Perasaannya pada hari ini kita lihat sangat baik dan juga untuk memberi kata bapak datang untuk ayah sama puasa sama-sama, solat sama-sama. Jadi sangat saya rasa gembira dapat terserta dalam program ini. Pendapat saya iftar jama'i pada malam ini berlangsung dengan meriah, dengan kehadiran ramai para pelajar dan ibu bapa, guru bersama-sama dan buka puasa kita. Senang juga kerana dapat berpuasa dengan kawan-kawan saya
dapat semayang tarawih bersama kawan-kawan saya. Alhamdulillah, malam ni kita seronoklah berkumpul dengan guru dengan cikgu. Alhamdulillah, saya rasa sangat gembira dan bersyukur kerana dapat bersama-sama dengan sila pelajar dan juga warga kerja di Sekolah Kebangsaan Danau Berdana ini untuk menjalankan iftar jamaah ini. Semoga majlis ini dapat diteruskan setiap tahun untuk merapatkan ukhuwah antara pelajar dan juga warga kerja di SK Danau Berdana. Terima kasih. Alhamdulillah, program iftar jamaah bersama dengan terima kasih kepada